Mayat lelaki yang keadaannya hampir mereput dipercayai sudah meninggal dunia dalam tempoh beberapa hari ditemukan di tepi sungai berhampiran Taylor's College, Bandar Sunway semalam. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata pihaknya menerima laporan penemuan mayat tersebut kira-kira jam 7.10 malam. Menurutnya, hasil siasatan mendapati mayat lelaki itu ditemui dalam keadaan hanya memakai seluar panjang dan dipercayai telah meninggal dunia sejak beberapa lama berdasarkan keadaan fizikal tidak sempurna. Tambah beliau, identiti serta bangsa si mati belum dapat dikenal pasti kerana tiada sebarang dokumen pengenalan diri dijumpai di lokasi kejadian. Mayat diserahkan ke Jabatan Forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian dan identiti si mati. Kes setakat ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bedah siasat. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau kehilangan ahli keluarga diminta tampil menghubungi Balai Polis Bandar Sunway di talian 03-5621-2222 atau Ibu Pejabat Polis Subang Jaya di talian 03-7862-7222 bagi membantu siasatan.